Hai, hari ini minat share kerja-kerja pemasangan rumput tiruan Bunny Grass. Ini video sebelum kerja-kerja tanah bermula. Memang nampak tak kemas. Yang ni pula kerja-kerja pembersihan kawasan. Seterusnya kerja-kerja saliran. Untuk kes-kes rumah yang berisiko takung air, kami akan buat saliran dengan sebaik mungkin supaya air tak bertakung bila hujan lebat. Lepas tu kami letakkan sikit batu crusher, ran dan pasir. Pasir ni kami akan ratakan dulu, supaya bila pasang rumput tiruan, permukaannya tak beralun. Ramai yang selalu tanya, rumput tiruan Bunny Grass ni tak takung air ke? Kalau korang nak tahu, rumput tiruan Bunny Grass memang ada lubang kecil supaya air boleh turun ke bawah. Okey tak hasilnya macam ni? Nanti kalau rumah korang nak pasang rumput tiruan, korang hello Bunny Grass. Apapun jangan lupa follow dulu. Nanti kita hello lagi. Dan bersih, terjamin selamat, semua gembira. Cantiklah rumput tiruan Bunny Grass, laman bergaya, segar dan kembang.